Period tu tabu. Dulu aku selalu anggap period tu tabu. Aku rasa malu nak cerita, malu nak sembang pasal benda tu. Aku ingat kalau ada kawan tanya pasal benda ni, mesti rasa tak selesa. Kalau ada perempuan yang bercerita pasal period, aku akan pandang dia pelik. Aku rasa, kenapa nak cerita benda yang kotor ni, bukankah patut disembunyikan? Sampai satu hari, aku nampak satu video tentang wanita yang kuat melawan stigma period. Aku termenung sekejap. Kenapa kita nak malu dengan perkara yang semula jadi? Kenapa wanita selalu disuruh diam bila datang bulan tu? Bukankah ini benda yang kita tak boleh nak elak? Aku mula berfikir, kenapa kita kena malu dengan sesuatu yang merupakan proses semula jadi dalam hidup setiap perempuan? Kenapa kita asyik nak sembunyikan sesuatu yang kita tak boleh nak kontrol? Aku teringat waktu aku masih kecil. Bila mak aku period, dia masih teruskan kerja rumah. Dia masih masak, basuh baju semua. Dia tak pernah berhenti walaupun dia sakit, dan dia selalu cakap, biasalah, perempuan kena kuat. Bila aku tengok mak aku buat semua tu, aku sedar dia sebenarnya lebih kuat daripada yang aku tahu. Tapi kenapa kita selalu nak ambil kesempatan untuk menjatuhkan diri sendiri dan rasa malu tentang sesuatu yang merupakan tanda kebesaran Tuhan? Kita patut bangga dengan diri kita, dengan segala hal yang Tuhan beri. Aku rasa malu bila fikir balik. Dulu aku anggap period tu kotor dan tabu, tapi sekarang aku tahu betapa salahnya aku. Setiap wanita berhak untuk bercakap tentang period tanpa rasa malu atau takut. Period adalah benda semula jadi, dan kita perlu terima ia sebagai normal. Bukan hanya lelaki, tapi perempuan sendiri pun perlu stop malu dengan benda ni. Sejak aku buka mata tentang benda ni, aku rasa macam tak ada apa yang perlu disembunyikan. Aku bercakap dengan kawan-kawan tentang period, aku lebih terbuka. Tapi kadang-kadang, bila aku tengok orang masih memandang perkara ini dengan hina, aku rasa kesian. Kita semua manusia, dan bila ada yang takut untuk bercakap tentang benda yang semula jadi, aku rasa mereka masih terbelenggu dengan stigma yang tak patut ada. Aku harap lebih ramai perempuan akan buka mulut dan bercerita. Kita tak perlu malu dengan apa yang ada pada kita. Semoga setiap perempuan di luar sana dapat lebih menerima diri mereka sendiri, apa adanya. Jangan biarkan stigma atau pandangan orang buat kita rasa rendah diri. Oh, dan satu lagi. Baru-baru ni aku terbaca tentang jus golitch. Rasa macam ada satu keajaiban dalam herba tu. Walaupun aku tak tahu banyak sangat, aku dengar ia banyak bantu orang dengan masalah kesihatan, terutamanya dalam merawat masalah gastrik. Period bukanlah benda yang patut kita malu. Ia adalah proses semula jadi yang patut kita terima dan banggakan. Dan jus golitch mungkin membantu kita menjaga kesihatan secara alami jika kita ikhtiar dengan baik.